Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Tuan Zaki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih kerana hadir di area studio kami yang gilang gemilang ni. Cantik tak? Tuan, lawa lah office ni. Lawa Alhamdulillah. Bukan office, studio. Cantik studio ni. Menarik Menarik. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi hadir untuk kali ni lah. Ni lah kita punya tetamu jemputan, tetamu khas yang diundang daripada Nur Zaki Yusof. Nur Zaki Yusof, betul? Betul, Nur Zaki Yusof. Dia saya. Oh, Tuan Saya Nur Zaki Yusof. Okay, so nama gelaran dia NYCO. So macam ini kau nak cerita. Yeah. Oh, macam tu Tuan Zaki Okay, so seorang peguam hartanah yang cukup dikenali di Johor Bahru. Cukup dikenali di Johor Bahru. Okay, so Alhamdulillah. So terima kasih selagi sekali kerana menghadiri podcast kita pada kali ini. So pada hari Jumaat yang mulia ini, insyaAllah moga kita punya podcast dapat memberi beberapa input yang terbaik lah untuk semua yang menonton, bakal pembeli yang menonton. Menonton. Okay. Kita Nur Zaki Yusof & Co ni bukan dah terbina, dah apa nama tu? Bukan dicipta, apa nama ayat tu? Dah establish pada tahun 2018, penghujung 2018, so sampai sekarang. So dah lebih kurang 7 tahun dah, lebih kurang macam tu. So kita dah sekolah rendah lah. Dah darjah 1 dah. Darjah 1. Sekolah kamu dah jawab apa? Sekolah kamu dah jawab tu tak? Darjah 1 lah. So kita ni lah memang banyak uruskan untuk hartanah dan juga pusaka dan juga sivil. Cuma kriminal je belum ada lagi. Jenayah belum ada lagi. Syariah pun ada. Kalau tak boleh. InsyaAllah. Tak boleh. Okey. So, soalannya nombor 1. Okay, memandangkan Tuan memang banyak berurusan di Johor Bahru. So, soalan pertama yang saya ingin sampaikan adalah, apakah kesilapan paling biasa untuk pembeli rumah bila uruskan proses beli rumah tu, terutamanya di Johor Bahru? Okey. Kesilapan yang paling biasa lah untuk pembeli rumah ni, bila beli rumah terutama sekali dekat Johor Bahru ni, ramai pembeli dia ambil mudah proses pembelian rumah tu. And then dia orang tak semak betul-betul status hak milik tu, maksudnya ada konsen ni sekatan ataupun dia orang tak faham beza leasehold kalau dalam bahasa Melayu dia pajakan. Kalau freehold bahasa Melayu dia ialah selama-lamanya. So dia orang tak faham benda tu, maksudnya sebelum Tuan punya kamera kat sini. Oh, sana pula. Tu punya kamera kat sini. Bukan ni. Nervous lah. Okey. So nak ulang balik ke apa? Teruskan je. Okay. So diorang tak faham lah apa beza leasehold, freehold, apa semua tu. And then kalau macam diorang beli daripada ejen ke apa ke, diorang hanya datang tengok rumah je. Suka tengok rumah cantik, tak cantik apa semua. Janji cantik je rumah je diorang tak beli lah. Tapi diorang tak tahulah rumah tu ada sekatan ke, freehold ke, leasehold ke, apa ke. And then kadang-kadang yang non-bumi pula tak tahu pula yang beli tu bumi lot. Dia tak check. Lepas tu kadang-kadang yang bumi pun tak tahulah sama ada rumah tu bumi lot ke, non-bumi lot ke, apa ke. Dan tiba-tiba lepas dah booking apa semua, loan dah lulus, terus sign SPA. Oh, macam tu je? Macam tu je. Kebanyakannya lah. Okay, faham. Tapi kita setakat ni yang kita dah berurus dengan Azmi Real Estate, setakat ni ejen Azmi sebelum customer tu sign SPA ke apa ke, dia dah faham lah yang rumah ni ada sekatan, ada freehold ke, leasehold ke, apa ke. So tak ada masalah lah. So maksudnya dia punya info tu dah sampai awal. Kadang-kadang bila datang signing dengan lawyer dia kata, lawyer tak tahu nak cakap apa, dia kata, saya dah tahu. Oh ya? Maksudnya sign je lah. Maksudnya ejen Azmi ni knowledgeable lah? Knowledgeable. Alhamdulillah. Dia frontliner. Maksudnya sebelum sampai dekat lawyer, klien tu semua dah tahu. Kos-kos apa semua dah tahu. So bila kita explain tu senang lah.
Oh, mudah betul ke jawab je ni. Okay, and then kat JB pula kadang-kadang ada tanah Rezat Melayu, ada tanah status yang pertanian. Macam tu lah. And then kadang-kadang kalau yang foreigner ni ke apa ke, diorang nak kena tahu juga foreigner punya sekatan, restriction dekat Johor Bahru ni. Macam tu lah. So maksudnya kalau macam foreigner beli tu nak kena bayar levy lah? Dia kena bayar levy. Setakat ni kalau dekat Johor Bahru, kalau rumah subsale dalam dia punya market value JPPH bukan market value bank, dalam 1 juta. 1 juta lah. Kalau subsale lah. Maksudnya harga SPA tu memang kena 1 juta ke atas lah. 1 juta ke atas. Baru foreigner boleh beli. Kalau levy tu dia punya levy 20% tak silap, iaitu 20,000. 20,000. 20,000 ataupun 20%. Kalau tak silap mana lagi tinggi lah. Tapi kalau 20% maksudnya 1 juta 20% Jap. 200,000 tu kalau. Itulah. Macam banyak sangat. 2%. Salah. 2% Edit. 2% ataupun 20,000 yang mana lagi tinggi untuk foreigner lah. Right. Faham. So memang wajib beli wajib kena bayar tu lah untuk levy tu. Wajib. Kalau tak bayar tak boleh tukar nama. Memang kena bayar. Alright. Jabatan pandai. Lulus dia hari ni 30 hari kena bayar. Oh ya? Maksudnya kalau kita extend lebih daripada 30 hari lambat bayar? Dia kena renew balik lah. Kena renew balik lah. Macam kalau ada konsen pejabat tanah yang tanah kurnia ke apa kan 6 bulan dia bagi kan. Betul. Macam ni tak. Lulus hari ni dalam surat tu 30 hari kena bayar. Sebulan lah. Tak bayar renew balik. Tak bayar renew balik untuk buat konsen tu? Dia renew bayar berapa saya tak ingat. Okay. Dia bukan terus apply balik semula. Renew. Baik, faham. Okay. Menarik. So maksudnya kini kalau foreigner nak beli rumah memang dia kena bayar levy dalam 2%. Betul. So kalau nak beli rumah better kena cari ejen lah. Sepatutnya lah. Kalau ikut sekarang punya trend lah. Sebab sekarang kalau beli dari owner, kalau macam agensi kalau beli deposit ke booking apa semua masuk agensi. Betul. Agensi ni apa-apa jadi boleh claim refund balik apa semua, tapi bila dah bayar kat owner, owner lari macam mana? Pening juga nak cari owner ni. Pening. Right. Faham? Okay. So kita ke soalan kedua. Soalan kedua. Apakah peranan sebenar peguam dalam proses jual beli dan kenapa penting sangat peguam ni? Okey. So, peranan peguam dalam sesebuah proses jual beli ni macam saya cakap tadi, kadang-kadang dah ada ejen dah explain awal-awal. Alright. So, bila sampai dekat lawyer tu, kadang-kadang ada yang kerja mudah, ada yang kerja tak mudah. Macam mana tu kerja mudah dengan kalau kerja mudah maksudnya dia datang dia tahulah, maksudnya dah tahu dah apa. Kadang-kadang pembeli tu rumah kedua, rumah ketiga ke, dia dah biasa. Lagipun bila ejen dia pun dah explain apa semua kan. So dia punya keyakinan diri tu dan trusted tu tinggilah. So maksudnya dia sign dia macam tu. Tapi yang sebenarnya maksudnya ejen tu dah inform dululah dia. Dah inform dulu kos-kos apa semua, dia punya timeline berapa lama macam tu lah. Okay, and then peguam dia bukan sekadar urus SPA lah, bukan setakat copy paste apa semua lah. Ramai orang cakap peguam kerja copy paste je kan. Lepas tu copy paste 1.25% kan. Itu legal fees mahal pula tu mahal. Rupanya banyak kerja peguam sebenarnya. Saya pernah tersalah kira tau legal fees. Saya terkira patutnya 1.25%. Saya terkira 3.24%. 3.24%. Itu dah macam agent fees. Itulah. Kalau boleh alhamdulillah. Okay, kita mau balik so kat sini tanggungjawab peguam ialah untuk melindungi pembeli atau penjual lah. So sebelum macam contoh sebelum dapat dia kes tu, kita akan buat nombor satu, kita akan buat carian. Right. Carian tu kita akan pastikan ada caveat ke tak ada caveat. Caveat ni maksudnya sekatan. Maksudnya bukan sekatan konsen tu, dia sekatan. Maksudnya segala transaksi transfer, pindah milik, lease, pajakan, charge gadaian, e-easement tak boleh dilakukan kalau property tu ada ni lah, ada caveat. Okay? Walau apa cara sekalipun memang tak boleh nak buat transfer lah. Betul. So yang kena buang tu ialah orang yang masuk caveat tu lah. Tapi kita tengok juga kadang-kadang ada caveat pendaftar. Ada macam-macam cerita dia. Sebab tu kita perlu buat carian tu sebelum proceed. So and then lepas dah buat carian, tak ada masalah. Nombor 2, kita akan buat carian kebankrapan untuk penjual. Sebab bila penjual atau owner ni bankrupt, dia punya tu lain. So kalau penjual bankrupt tu boleh jual rumah ke sebenarnya? Boleh, tak ada masalah. Tapi dia punya proses tu ambil masa lama. Faham. Saya rasa untuk bankrupt ni
kita akan ada satu slot lain. Satu slot lain. Satu slot lain khas untuk bankrupt. Tunggu. Ni, bawah ni bankrupt. Lain Next. Part 2. Part 2 Part 2. Okay. And then kita akan pastikanlah transaksi tu mengikuti undang-undang. So tak ada hanky-panky lah macam fraud ke apa ke macam tu lah. And then kadang-kadang kalau dekat Johor ni banyak isu-isu pasal sekatan, bumi release. Lepas tu apa nama tu, sekatan SUK, sekatan pejabat tanah. Macam-macam lah dekat Johor ni banyak sekatan. So pentingnya untuk ada peguam yang dah biasalah dengan kes di Johor Bahru. Okay. So kalau contohlah kalau kita menggunakan peguam yang bukan di yang jarang berurusan di Johor Bahru ni macam mana pula? Okey, nombor satu. Apa pandangan? Nombor satu, kalau property tu ada consent, lagi-lagi SUK. Dia SUK ni apa-apa semua kena buat dekat SUK lah, dekat Kota Iskandar tu. Tapi sekarang ada online. Tapi kalau peguam luar Johor nak buat benda tu, dia kena ambil masa lah sebab nak kena register, lepas tu nak kena daftar pemilikan, daftar pemilikan baru submit consent. So benda tu step by step tu dia tak tahu. So macam kita dah pernah buat, so kita tahulah. Okay, and then lepas. So maksud tuan ni menyarankan untuk mencari peguam yang di kalangan Johor Bahru punya lawyer lah. Johor lah sebenarnya. Johor lah. Sebenarnya tu Johor sebab dia senang. And then untuk sekatan tu dia dah tahulah, maksudnya selok-belok dokumen apa dia perlukan apa semua. And then kadang-kadang bila kita sendiri, kalau macam untuk pejabat tanah tu, bila lawyer sendiri yang pergi submit consent ke apa ke, dia orang dah familiar dengan muka kita pejabat tanah ni, so dia orang tak kisah. Tapi bila lawyer luar tu mungkin tak tahulah. Ada banyak argument lah, mungkin hantar gini reject sebab salah, bukan salah isi ke, salah apa dokumen ke apa macam tu lah. And then nombor dua, kalau lawyer luar, peguam luar daripada Johor, dia punya kos tu tinggi sikit. Sebab apa? Sebab kalau peguam tu dekat KL, untuk dia pergi pejabat tanah untuk buat tukar nama ke, masukkan caveat ke apa ke, dia akan upah rana kat sini. So bila upah rana kat sini, kos ni akan bertambah lah. Rana-rana kat sini pun biasa, kalau satu transaksi tu biasa 100. So kalau masuk caveat, lepas tu pindah milik, lepas tu daftar gadaian apa semua, dah berapa ratus lah situ. So dekat dia punya bill tu akan bertambah lah, kosnya dekat situ. Macam dekat travelling, dekat miscellaneous tu apa semua akan bertambah. So kalau pakai peguam Johor, semua tu dah di cover lah. Sebab dekat je. Lagi murah sikit lah. Office saya dengan pejabat tanah dekat Oh ya office saya dengan pejabat tanah dekat. Boleh. Lepas ni pergi ke lawyer. Awak punya kamera situ ke sini? Saya punya kes situ. Okay. So, kita soalan nombor 3. Okay. Soalan nombor 3. Okay, tuan. Saya nak tanya, biasanya kalau pembeli ni kan, apa yang perlu dibuat ataupun jap. Sorry. Okay. Cut. Sebagai pembeli yang akan membeli rumah akan datang. So apa yang perlu disemak sebelum sign apa-apa dokumen ataupun bayar booking? Okay. So kalau untuk pembeli, sebelum dia sign apa-apa untuk booking ke apa ke, dia kena pastikan dia semak lah geran tu. Macam saya cakap tadi, macam kalau ada jumpa ejen ke apa ke, dah tengok rumah yang dah suka ni. Biasa kan ejen dah bawa tengok rumah apa semua, lepas tu akan duduk kedai makan ke. Betul. Apa ke untuk bincang lah kan. So kat situ minta lah kopi geran. Maksudnya boleh minta lah dengan... Minta lah tunjuk. Tapi untuk bahagian ejen pula, jangan tunjuk yang ada nama owner. Betul. Tutup lah nama owner tu, tunjukkan dia punya nombor geram pun tutup dulu. Nanti takut kena silang. Tak, nombor geram pun tutup. Maksudnya faham. yang dia punya HSD ke GRN ke apa ke tutup. Tunjukkan dia punya sekatan, tunjukkan dia punya yang selama-lamanya ke pajakan ke apa, tunjukkan tu je. Maksudnya tunjuk detail-detail rumah je lah. Tunjuk detail rumah lah. Faham? Lepas tu, and then dia kena semak lah. So macam dekat Johor dia memang ada, bukan dekat Johor lah, dekat Malaysia ni ada 2 geran, satu geran individu, satu geran strata. So benda-benda tu kita kena tengok lah sebagai pembeli. Dia kena pastikan status tanah juga, ada yang rezab Melayu, ada yang tanah pertanian, ada yang ada sekatan. Semua kena tengok lah. So contohlah kalau pembeli tu dah bersetuju untuk membeli rumah kan. So dia nak bayar booking ni. Tapi contohlah kalau dia nak bayar booking dengan ejen, adakah kena pakai client account ke ataupun account individu agent tu ke, macam mana tuan?
pandangan tuan? Sudah semestinya di akaun klien real estate agent lah, maksudnya agensi lah. Agensi lah. Kalau tak silap saya, agensi pun memang kena ada insurans kan, kalau tak silap saya. Betul. Macam peguam dia ada insurans. So apa-apa jadi kalau peguam tu lari ke apa ke, boleh claim insurans. Betul. Sama lah dengan agensi. So kalau bayar booking ke apa, bayar ke agensi, and then pembeli dengan penjual pastikan kena sign OTP. Untuk ejen pun pastikan kena sign OTP. Sebab sign OTP ni ialah option to purchase, ialah dokumen sebelum dah sign sale and purchase agreement. So apa-apa OTP ni sangat penting. Ni macam hitam putih sebelum sale and purchase agreement lah. Maksudnya, ingat, pembeli, bakal pembeli kena sign OTP ataupun LOP. Kan? Letter of purchase ataupun offer to purchase. Ingat tu? Ingat tu? Sebab kalau benda-benda yang tak ada black and white ni, dia punya risiko tinggi. So, pastikan dalam LOP tu, OTP tu ada sign pembeli dan sign owner. Betul tuan? Betul. Okay. Dia owner dulu sign ke buyer dulu sign? Tak kisah mana-mana. Tak kisahlah kan. Tak kisah mana-mana. Janji OTP tu ada dua-dua sign lah. Ya, sebab dalam OTP tu memang dah tulis. Kadang-kadang saya pernah baca OTP dalam tu, kalau macam dah bayar booking kan, dah booking 3% ke apa ke, kalau in case loan tak lulus, memang akan refund lah. Tak ada masalah. 100% refund. Tapi kadang-kadang ada pembeli ni, bila loan dah lulus, baru nampak dia punya bulanan berapa apa semua tu, so dia nak cancel. Tapi dalam tu ada tulis dalam OTP tu, kalau anda kata loan tak lulus ke, loan lulus ke, tapi dia cancel ke apa ke, so ada terang-terang tulis kat situ, boleh forfeit lah. Macam tu. So benda tu untuk protect agent sebelum apa-apa, sebelum sign sale and purchase agreement. Macam tu lah. Faham. So untuk pembayaran deposit tu, so kena masuk kat client account agency. Alright. So ingat kena masuk dalam client account agency, bukan individu. Tapi kalau macam kat sini Azmi Real Estate, kalau agent tu nama Azmi, itu individu jangan. Azmi Real Estate jangan. Sama Real Estate. Oh ya agency. Okey, pastikan nama agensi jangan Muhammad Nur Azmi kan tiba. Aduh. Okay. So soalan seterusnya. Right. Boleh tuan? Boleh. Okey. Soalannya adalah, dalam pasaran sekarang ni banyak kes-kes yang under table deal atau shortcut. So, apakah risiko undang-undang kalau pembeli atau penjual buat benda tu? Okey, saya pernah mengalami satu situasi di mana saya punya klien ni dulu, dia nak beli dekat Johor, dia ada rumah mampu milik Johor lah. Alright. Okey, dia ditawarkan kalau awak bayar under table, awak boleh dapat rumah mampu milik tu. Tapi sampai sekarang tak dapat. Oh ya? Uish, habis rugilah macam tu? Rugilah. Sebab dah lah tak ada hitam putih apa semua. So benda-benda yang under table ni sangat berisiko tinggi. Okey. So bila berisiko tinggi, so kita nak tuntut ke apa ke macam boleh tuntut, tak ada masalah, boleh saman, boleh apa, tapi benda tu akan ambil masa. Sebab biasanya yang orang-orang yang dapat under table ni, dia dapat duit tu, dia akan terus siap-siap terus hilang orang lain. Dia macam transferkan duit tu ke orang lain ke apa ke. So tak nampak dia punya trail duit tu ke mana apa semua lah. Bahaya juga tu. Bahaya. Macam ada kes saya tu, Datuk Sri Lim tu. Hello. Aduh, pengalaman juga tu tuan. So maksudnya kalau ada yang yang nak ada table, so disarankan tak perlulah. Tak perlulah. So sebab kadang-kadang dia transaksi tu boleh batal, ataupun hartanah tu tiba-tiba awak dah beli apa semua, tiba-tiba tak tukar nama. Okey. Sebab para pembeli kena ingat, dekat Malaysia, geran nama siapa, nama itulah adalah pemilik sebenar. Kalau contoh saya beli dengan Encik Hafiz ni, saya dah bayar habis, tapi geran masih nama dia. Kalau saya tuntut ke apa ke, geran masih nama dia, dia adalah pemilik sebenar. Maksudnya dia ada klausa dalam kanun tanah negara, indivisibility of title. Sering keluar tak indivisibility title? Tak keluar. Nak suruh buat tu, catch tu. So bila geran nama seseorang tu, dialah pemilik sebenar. Tapi kalau macam tak beli, tak tahu nama tu macam susah lah. Maksudnya macam tanah lot lidi lah tuan. Lot lidi lah. Macam lot lidi geran tak tukar-tukar nama apa semua kan. Geran tak tukar nama lagi. So kalau apa-apa jadi kat owner, apa nama tu, waris-waris tuntut ke apa ke, betul. Dah susah. So maksudnya pembeli tu akan rugilah. 100% rugilah. Maksudnya nama dia tak ada dalam geran lagi. Betul. Ya? Dia kalau nak tuntut boleh tuntut, tapi itulah ambil masa yang lama, kos yang tinggi, nanti peguam apa semua kan. Ya. Lagi pening kepala kan. Pening kepala lah. Baik. Okay. And then lagi-lagi kalau bila deal-deal yang ada table ni, bila lantik peguam ke apa ke, peguam dah tak boleh melindungi klien tu sebab benda-benda ni dah menyalahi undang-undang. So susahlah kita nak backup kan. Faham?
Okay. So, soalan terakhir, memandangkan kita pun dah 50 minit juga ni kita berbual ni. 50 minit. Ya je. Okay, Tuan. Aku nak cakap 2 jam. Okay, soalan terakhir. Ha. So, sebelum kita menghabis sesi podcast kita kali ni So, ada tak beberapa nasihat daripada Tuan Zaki untuk orang muda atau first time buyer yang nak beli rumah pertama di JB? Faham. Okay, so untuk orang-orang muda ataupun first time buyer dekat JB ni, korang kena faham proses. So kalau korang tak faham proses apa semua, so benda tu akan menyusahkan jugalah korang untuk pembelian rumah pertama kan first time. So kalau boleh memang jumpalah ejen-ejen ni untuk dengar dia punya flow, dia punya nasihat apa semua tu. Sebab ejen-ejen ni kira ejen-ejen hartanah ni kira frontliner. Sebelum jumpa ke peguam frontliner, dia orang jumpa korang dulu. So dia orang kena faham proses daripada semak kelayakan pinjaman. Apa yang ejen tu check, itulah betul lah korang punya kelayakan macam tu. Janganlah korang petikaikan. Tiba-tiba saya punya ni 1,000 lebih je boleh harga rumah 1,000 lebih kan. Tak best, saya tak nak duduk flat. Betul. Itu masalah juga. Awak gaji berapa je? Gaji 2,000 tapi tak boleh nak duduk banglo. Ada yacht. Okay, so pilihlah hartanah yang sesuai untuk kelayakan korang. So jangan nak ikut hype sangat. Macam kadang-kadang sekarang banyak influencer ke YouTuber ke, dia kata beli rumah 10 juta lah. Betul. Apalah. Padahal tenant je sebenarnya. Padahal sewa je. Itu pun tak bayar Itu pun tak bayar. So kita dan pembeli first time ni kan, korang kan sekarang dah ada banyak apa-apa semua dalam phone. So korang boleh Google dulu. Tapi jangan pala tahu. Google tanya. Jangan pala tahu kat sini. Kat sini kadang-kadang dia banyak mazhab juga. Banyak mazhab juga. Mazhab. So, recommend lah sikit Azmi Real Estate. Azmi. Betul lah. So, apa-apa boleh kontak ejen anda. Ni lah. Azmi Real Estate, agensi Sdn Bhd. Okay? Dan kalau boleh, engage ejen awal dengan peguam awal lah untuk semak korang punya pembelian tu dah dari sama ada daripada beli projek, developer, ataupun subsale, ataupun rumah yang nak dibeli ni, elak rugi di kemudian hari. Okay? And then saya nak pesan, pengecualian stamp duty yang RM500,000 ke bawah untuk first home buyer, hujung Disember ni last. So, tahun ni korang kena beli. Sebab tahun depan tak tahu benda tu akan di renew ke, akan di extend ke apa ke. So, tahun ni belilah. So, siapa-siapa yang first time buyer nak beli rumah, so kena beli juga tahun ni. Kerana ada waive stamp duty untuk tahun ni saja. Pengecualian stamp duty untuk tahun ni saja. Rumah bawah RM500,000. Bawah RM500,000. So, cari kami, dapatkan rumah pertama anda. Lepas tu lepas cari diorang, dah deal apa semua, cakap dengan diorang nak pakai Nozaki Yusof & Co. Okay. Mantap. Marketing ni. Kenalah marketing sikit. Macam tu lah. Right. Okay. So, lagi ada apa-apa lagi tak nak sambah? Tak ada kot. Tak ada So, Alhamdulillah banyak yang kita belajar pada hari ni dengan Nozaki Yusof. Dari kesilapan biasa, peranan peguam, sampailah tips-tips yang paling penting untuk first time buyers. Okay. Terima kasih Tuan Nozaki kerana hadir ke kamar area studio kami. So harap Tuan dapatlah sedikit sharing daripada tetamu-tetamu kita, pendengar-pendengar kita dan subscribers kami di luar sana. Share, subscribe, follow dan like, komen. Komen. Dan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Nozaki, kepada semua pendengar-pendengar. Teruskan berilmu. Dan semoga urusan hartanah anda semua dipermudahkan. Jumpa lagi di episod akan datang di Area Studio bersama Cip Al-Hafiz. Alright, jumpa lagi. Stay tune. Please subscribe, share dan komen. Follow, subscribe, komen, share. Semualah. Okay, terima kasih Tuan Zaki.
Anda sudah dapat? Sila komen. Apa? Sila apa? Yang Cina tu? Apa? Anda sudah dapat manfaat? Sila komen, sila share. Kan ada kelakar tu. Oh, anda sudah dapat? Sila swipe. Swipe. Swipe lah. Okay, so itu saja. Right, thank you.